buat sekejap rutu. Habis sekejap dah mana rutu. Jadi ini kita boleh tafsirkan lah sebab apa jadi benda-benda gini. Design macam mana. Jadi dia kena ambil kira belakang lah. Jadi kalau kita nak cakap orang ni salah ni, tidak boleh juga. Tak? Jadi sepatutnya masing-masing yang pihak yang berkenaan tu memikir ke arah kebaikan. Bukan untuk kebaikan. Orang kampung ni dia nak cari kebaikan je. Untuk memudahkan dia laluan dia. Pergi kerja dia balik sebab ni jalan utama, jalan negeri ni bukan jalan mana aja, baru jalan mana ada, ni jalan negeri. Kena ambil yang terbaik lah supaya rasa orang kampung ni bagus wajah ni sedap dengan keadaan selesa. Kita buat sekejap rutuh, lepas tu mari tambah duit lagi rutuh. Tidak siapa yang tidak sampai bila benda akan berlaku. Tak sekali mari habis sekali mari masalah. Kalau orang kampung nak marah memang dia marah. Kita tak boleh guna perasaan emosi kita. Kita fikir banyak sudut tak. Okey, benda ni berlaku. Yalah macam mana orang kita boleh nak menyalahkan. Saya pun nak menyalahkan orang ni tak berani dalam sebab masing-masing berusaha berlaku. Jabatan pun berusaha, kontraktor pun berusaha, tapi benda berlaku juga. Jadi kita pakat memikir sesuatu untuk menambah baik. Itu yang baik orang kampung tu yang di sini. Itu yang penting. Bahasa saya ada dua, bahasa ikan masin dan kedai kopi. Sekarang ni habis lah, tak ada lah. Tak boleh cari makan, betul habis lah. Hanya ada kenangan saja. Jalan ni saya dok orang ni nak kata sebab saya pun saya nak cakap apa. Dia agak-agak buatlah cara yang baik. Mana kita kata jalan yang kebaikan lah. Biar sempurna lah kita kata. Cuma gitulah saya nak minta biar sempurna jalan. Biar cepat. Gitu ya. Saya pun tak pandai juga.